Selamat tengah hari guys. Sekarang jam 12 tengah hari, tapi hujan. Bayangkanlah 12 tengah hari hujan. Karena ini aku berada di pondok kebun. Seperti biasa kita menjalankan aktiviti pertanian. Dimana akunya aktiviti hari ini terhalang disebabkan oleh hujan rahmatnya. Kalau dia bagi aku duit jatuh dari langit, tidak mengapa. Tapi tak mengapa. Inilah lumrah kehidupan, dimana ada hari yang bagus dan hari yang tidak bagus. So kita bersabar sajalah. Jadi hari ini aktiviti aku hari ini aku spray rumput semana ada. Aku sempat dalam 3 tong, lepas tu hujan. Jadi aku kena berehat dulu lah. Tengok pada petang ni, tengok pada suasana. Mungkin dalam pukul 1, pukul 2, pokok ianya panas kembali, kita sambung balik. Sebab luas lagi kawasan dia yang aku belum spray. Aduh, agak mengecewakan lah sebenarnya. Aku udah semangat berkobar-kobar untuk meneruskan aktiviti, tapi dihalang oleh faktor cuaca. Tapi apa boleh buat lah. Sebab tadi perjalanan aku dari Kuching ke Lundu, cuaca amat bagus, cantik, panas, suam-suam kuku. Jadi bila sampai di kawasan bawah dari Lundu, ianya mulai hujan rintik-rintik. Hujan rintik-rintik. Lepas tu, bila aku dah memulakan aktiviti, ianya mula hujan lebat. Lebat berhenti, lepas tu rintik-rintik, lebat berhenti. Aduh, aku pun jadi jam, jadi aku mengambil keputusan untuk rehat dahulu. Oke guys, kau orang boleh tengok tuh. Dari tadi dia gelap sana. Kawasan ini memang belum lagi aku spray. Aku baru sempat spray di kawasan tepi jalan tadi. Dalam 2 baris macam itulah. Dalam kawasan ini rumput dah semakin tebal. Jadi aku kena bertindak segeralah. Tengok tuh. Rumput dia agak tidak terkawal. Ini dia aku punya spray guys, 20 liter punya. Tapi selalu dia aku tak penuhkan lah, dia setakat ni je, berat. Jadi buat masa ni aku baru dapat capai 3 spray ya. Sayanglah hari ini cuaca ni masa dah ada dah, tapi cuaca kurang mengizinkan. Apapun perancangan guys, tidak selalunya tepat lah perancangan. Dari Kuching aku dah merancang itu ini. Aku dah dalam mindset dah nak settlekan hari ini juga. Apa boleh buat, cuaca menghalang. Jadi itulah, kita hanya merancang, Tuhan yang menentukan. Jadi kita kena bersabar dan tunggu sehingga ianya betul-betul reda. Barulah kita boleh teruskan kita punya aktiviti. Sebab kalau kita spray sekarang ni pun nanti membazir racun. Membazir racun. Kalau ianya terlalu lebat, yang membazir racun. Kalau setakat masih rintik-rintik, kita boleh lagi spray. Sebab itu pun tidak menjamin rumput itu akan musnah lah. Sebab ianya bila kita dah spray, datang hujan, dia tak sempat kering. Itu yang penting. Apabila kita spray, terkena daun rumput tu, kalau ianya dah kering, baru hujan, itu tak jadi masalah. Oke guys, sepokok yang dekat dengan pondok ni, nampaknya ada keluar bunga baru guys. Ada keluar bunga baru. Jadi amat mensukacitakan. Semoga ianya menjadi buah lah nanti. Jangan dia tak jadi. Tuh. Dekat di sana sepatutnya ada bukit. Ada bukit sini. Tapi tak nampak. Sebab dah diselubungi hujan. Oke guys, sepertinya hujan reda juga. Ada sinar sedikit di atas nih. Tapi rumput-rumput dia agak basah. Tidak mengapa.
Yang penting hujannya sudah reda, jadi kita boleh teruskan kita punya aktiviti hari ini. Oh, gunung pun baru nampak. Oh, gunung baru nampak. Sebelum rumput-rumput ni jadi tinggi balik, tengok ianya dah keluar biji benih baru dah. Tengok, dia tak lama rumput ni. Ini adalah rumput sapi, orang panggil makanan sapi. Oke guys, cuaca cantik ah, dah reda. Jadi bolehlah kita teruskan aktiviti kita untuk spray kawasan ni. Aku ingat aku nak mula lagi sebelah ni lah. Sebelah jalan tadi aku dah settle, jadi kita mula belah ni sampai ke sana. Macam tu. Kawasan ni banyak rumput sapi ataupun rumput makanan sapi. Yang saya tunjuk tadi, dia ada mengeluarkan biji benih. Yang tu yang agak payah sedikit kita nak kawal, sebab kalau kita lambat sikit, biji benih dia tu dah matang, dia akan gugur, lepas tu dia akan jadi balik. Sebab tu kita kena spray dia sebelum ianya mengeluarkan biji benih. Jenis ni rumput dia guys. Ni. Kalau ada siapa-siapa yang ada lembu ke kambing, boleh pinjam seekor dua. Aku nak letak sini, bagi dia kenyang-kenyang. Ini cukup segar-segar ni. Memang mudah hidup ah. Kalau ada lembu ke sapi ke kerbau ke, memang seronok ah. Licin lah kawasan ni. So jadi kita teruskan kita punya aktiviti tanpa membuang masa. Kita mula dari sudut sana nanti. Oke guys, banyak lagi guys sampai sana. Main dengan ni cuaca tidak mengizinkan, jadi kita slow-slow lah. Kalau tak siap hari ini kita boleh sambung esok, tapi hari ini masih awal lagi. Cuaca pun oke dah, oke sedikit. Penting kita teruskan line ni pula sampai ujung, so kita patah balik sini. Oke guys, setelah aku sambung tadi ada dalam 2 ke 3 tong macam tu, settle. Lepas tu ianya hujan balik. Aduh, jadi aku kena rehat balik. Dan mungkin ini adalah tong yang terakhir. Moga-moga lah ada sedikit lagi kat sana. Dah 2 baris hujung dah, tapi tidak sampai ke hujung sana. Sebab tadi aku dah spray di bahagian jalan sana tu. Jadi mungkin dalam 4 ke 5 pokok macam tu lah sebaris. Lepas tu 2 baris ke sana. Jadi tidak lama lagi, mungkin 1 tong, mungkin 2 tong lah. Saya bajet 2 tong. Job kita hari ini akan selesai. Dan kita akan tengok dia punya kesan esok pagi ataupun macam mana. Sebenarnya kalau kita spray ni, ianya takkan jadi 1 kali. Terus terang saya katakan, ia takkan jadi 1 kali. Sebab kita tak tahu lagi kesan dia, tompok-tompok dia tu. Kadang kalau kita spray, kadang ada 1 tempat, 2 tempat yang kita tertinggal. Jadi bila hari kedua, ketiga kita tengok, kalau yang lain sudah pun layu dan ada lagi tempat yang masih menghijau, itu adalah tempat yang kita tertinggal. Jadi setiap proses spray ini, ia akan berlaku 2 atau 3 kali lah. Ia akan double check lah. Selalu dia aku macam tu. Sebab kalau sekali kita spray, belum tentu ianya akan semua menjadi. Mesti ada kedua, ketiga kali. Kadang memang tu apa yang saya katakan tadi, mudah tertinggal. Kita rasakan tempat tu kita dah spray, tapi belum lagi. Selalu dia memang keliru macam tu lah. Jadi ianya kena ada double check kedua kali lah. Kita round 1 kali, kita tengok kawasan mana yang belum di spray. Kita akan ulangi lah apa yang kita lakukan di hari pertama tu. Oke guys, ikutkan cuaca ni dah terang dah, tapi ianya masih hujan.
Ini bermakna dikatakan hujan panas. Cuma tak ada ribut petir je. Hujan panas, ribut petir. Jadi kita tunggu sekejap lagi. Ini kita punya spray dah standby dah. Tinggal nak sandang, lepas tu kita jalan terus. Kita tengok keadaan. Oke guys, akhirnya settle. Aku tak tahu berapa tong yang aku spray, tapi yang pastinya settle. Dan nanti kita akan buat double check lah, tengok macam mana situasi dah, sama ada semua kena ataupun ada yang tak kena. Jadi kita kena buat double check lah nanti. Oke guys, hari pun dah gelap, dah nak malam. Jadi aku nak packing barang dulu. Sambil tu kita akan kemas pondok, lepas tu kita balik. Oke guys, ini yang aku spray tadi sudah menampakkan kesan-kesan dia, tengok. Nampak dia macam melecor sikit. Jadi tuh, nampak tuh. Selalu dia menghijau. Tuh tengok. Tu pun nampak dah macam coklat lah. Ini racun Mang Power punya. Harap-harap ianya menjadilah, bagi dia terkawal sedikit lah sebelum ianya tinggi seperti ini dan mengeluarkan biji benih. Jadi akan berulang-ulang lagi, dia takkan habis. Untuk panen ataupun kita tuai buah dah belum lagi. Lepas aku spray ini nanti aku ingat aku nak bagi baja dulu. Lepas kita bagi baja, baru kita tengok sama ada buah dia sesuai ke tidak untuk kita panen, dan kita akan mulakan harvest yang pertama dan kita jual. Itu saat yang ditunggu. Tapi kita kena bersabar sikit masa lagi. Tunggu rumput-rumput dia ni clear sikit, baru kita akan bagi baja buah sedikit lah. Sebab pokok pun kecil lagi. Tunggu ianya dah keluar batang nanti, dah tinggi sikit, keluar batang, baru kita bagi dah banyak sikit. Itulah yang penting. Rumput dia ni sentiasa terkawal dan tak ada serangga-serangga perosak yang mengganggu pucuk sawit ini. Lalu di sana tu memang dah ada 3 pokok dah kecundang, tapi kita dah replant balik ya. Replant pada pokok yang baru. Oke guys, itu saja perkongsian aku pada hari ini. Kita jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar jadi channel, biar sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta berkongsi pengalaman. Apapun ini hanyalah sekadar perkongsian dan hiburan. Selamat menonton. Jangan lupa subscribe. Salam sayang buat semua. Bye bye.